Hampa semua pening kepala tak nak hadam subjek ASK ni. Rasa macam susah sangat kan? Kan? Tengok coding pun serabut. Haram tak faham. Flowchart pula berbelit-belit. Duk hafal tapi tak lekat langsung dalam kepala. Relax. Cikgu ada teknik paling sempoi untuk hampa. Kita bagi hampa faham konsep. Bukan hafal buta je tau. Nak skor A+ ASK tak? Layan video seterusnya. Lambat tinggal. Rugi besar. Hai semua, hari ni jom kita bongkar satu rahsia yang ada dalam telefon kita setiap hari. Kenapa saiz gambar digital ni kadang-kadang besar sangat? Jom kita mulakan. Mesti anda pernah kena kan? Ambil dua gambar, nampak macam lebih kurang sama je. Tapi bila cek saiz file, satu tu kecil, satu lagi mak ai, besar gedabak. Macam mana boleh jadi macam tu? Hari ni kita akan rungkai misteri ni. Okey, untuk faham kenapa saiz gambar ni lain-lain, kita kena faham dulu. Apa benda sebenarnya image digital ni? Sebenarnya, setiap gambar yang kita nampak kat skrin telefon atau komputer tu, dia bukanlah macam lukisan atas kertas. Ia sebenarnya hanyalah sekumpulan kod komputer yang panjang yang terdiri daripada nombor sifar dan 1. Komputer kita yang pandai-pandai terjemahkan kod ni jadi gambar yang kita boleh nampak. Cara paling senang nak faham benda ni, kita guna analogi. Cuba bayangkan setiap gambar digital tu macam sebuah lukisan mozaik yang sangat-sangat besar dan penuh dengan perincian. Nampak tak jubin-jubin kecil yang membentuk keseluruhan mozaik tu? Setiap satu jubin kecil tu, kita panggil dia piksel. Piksel ni lah unit paling asas dalam sesebuah gambar. Kalau anda zoom in rapat-rapat kat mana-mana gambar, anda akan nampak petak-petak kecil ni. Okey, faktor pertama yang tentukan saiz sesebuah gambar ialah berapa banyak piksel yang ada. Benda ni kita panggil resolusi. Senang cerita, resolusi ni macam tahap detail dalam satu gambar tu. Lagi tinggi resolusi, maksudnya lagi banyak piksel dia guna, jadi lagi tajam dan jelaslah gambar tu. Cuba tengok gambar rama-rama ni. Dengan resolusi yang rendah, piksel yang digunakan sikit je. Akibatnya, bila kita zoom, imej dia nampak pecah-pecah dan kabur sebab tak cukup detail untuk disimpan. Sekarang, bandingkan pula dengan versi resolusi tinggi ni. Wah, dia guna jauh lebih banyak piksel. Hasilnya, gambar kekal tajam, padu dan penuh dengan detail. Walaupun kita zoom rapat macam mana pun. Cun kan? Dan inilah kuncinya. Setiap satu piksel tambahan tu memerlukan lebih banyak data untuk disimpan. Jadi, logiklah kan? Lagi banyak piksel, maksudnya lagi besarlah saiz file tu. Tapi, tunggu dulu. Cerita dia tak habis kat situ. Bilangan piksel tu baru separuh cerita. Separuh lagi ialah maklumat apa yang disimpan dalam setiap satu piksel tu sendiri. Inilah yang kita panggil kedalaman warna. Ingat tak analogi mozaik kita tadi? Kalau piksel tu ibarat jubin, kedalaman warna ni pula macam resepi untuk warna setiap jubin tu. Dia yang tentukan berapa banyak pilihan warna yang ada untuk setiap piksel. Jom kita tengok contoh paling asas, imej 1 bit. Untuk imej ni, setiap piksel cuma perlukan 1 bit maklumat, sama ada 0 untuk putih atau 1 untuk hitam. Dia cuma ada 2 pilihan warna je, memang sangat jimat data. Sekarang kita bandingkan dengan imej 24 bit. Setiap satu piksel guna 24 bit data yang membolehkan ia pilih daripada lebih 16.7 juta warna. Gila kan? Sebab itulah gambar dia nampak sangat hidup dan realistik. Tapi harga dia, data yang diperlukan adalah 24 kali ganda lebih banyak. Jadi rumusan dia mudah je. Lagi banyak pilihan warna yang kita nak untuk gambar kita, lagi banyaklah data yang diperlukan untuk simpan resepi warna bagi setiap satu piksel tu. Baiklah, sekarang masa untuk kita gabungkan kedua-dua idea ni, resolusi dan kedalaman warna, untuk faham sepenuhnya macam mana saiz file ditentukan. Okey, inilah dua bahan utamanya. Pertama, kita ada resolusi, iaitu berapa banyak piksel yang kita ada. Kedua, kita ada kedalaman warna, iaitu berapa banyak maklumat warna untuk setiap piksel tu. Bila kita gabungkan kedua-dua ni, barulah kita dapat saiz akhir fail gambar kita. Dan inilah formula magic dia. Ambil jumlah semua piksel dalam gambar, darabkan dengan maklumat warna yang diperlukan untuk setiap piksel. Hasilnya, itulah saiz fail gambar kita. Mudah je kan? Okey, semua ni macam teori dalam buku teks je kan? Tapi sebenarnya, benda ni berlaku di sekeliling kita setiap hari. Kat mana agaknya? Sebenarnya, ada di mana-mana. Bila anda set kamera telefon anda nak berapa megapiksel, itulah resolusi.
Bila anda muat naik gambar ke Instagram atau TikTok, platform tu akan mampatkan atau kompres image tu untuk jimatkan data. Main game, bila anda tukar setting grafik ke ultra, anda sebenarnya tengah tingkatkan resolusi dan kedalaman warna. Semuanya berkait. Jadi, kesimpulan paling penting yang kita kena ingat ialah kualiti gambar yang hebat memang datang dengan harga dia. Dan harganya ialah saiz fail yang lebih besar sebab ia perlukan lebih banyak data untuk disimpan. Sekarang anda dah tahu rahsianya. Jadi bila telefon anda bagi pilihan nanti, anda dah faham apa bezanya. Adakah anda perlukan kualiti terbaik untuk dicetak ataupun cukup sekadar nak jimatkan ruang simpanan? Pilihan di tangan anda. Okey kelas, settle untuk hari ni. Terima kasih kerana luangkan masa anda untuk saya. Kalau korang rasa masih tak faham perigging, drop soalan kat komen. Cikgu tolong reply nanti. Support sikit member, tekan like dan share video ni ya. Baru semangat cikgu nak share tips teknologi lagi.